Assalamualaikum. Nama saya Izzy Sami Muhammad Yusof dari kelas 5 Falcon. Saya mempunyai minat yang mendalam dalam bidang digital termasuk dalam membuat video. Menyebabkan saya diberi peluang untuk menghasilkan video kreatif ini. Topik yang saya akan ulaskan pada kali ini ialah bahan digital memperkasakan sistem pendidikan negara. Apakah itu bahan digital? Jom ikut saya. Bahan digital telah membawa perubahan besar dalam cara kita mengakses ilmu. Sebelum ini, murid hanya bergantung kepada buku teks, fizikal dan nota. Kini, pembelajaran semakin mudah dengan hanya menggunakan peranti digital. Rakan-rakan saya sedang melayari internet di mana berita tentang bahan digital. Antaranya ialah e-majalah, e-risalah, e-book dan dalam bahasa Sarawak. Bahan digital telah menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Selain itu, kita juga boleh menggunakan bahan media lain. Contohnya, telefon pintar. Kita bersama dengan seorang murid dari SK Gangsa. Ibrahim, apakah yang anda faham tentang bahan digital? Sumber berbentuk e-buku, video, audio, aplikasi untuk pembelajaran. Sofia, bagaimanakah bahan digital dapat memperkasakan pendidikan negara? Bahan digital menyediakan akses kepada maklumat yang lebih luas. Ia dapat meningkatkan kualiti pembelajaran. Tara, boleh beri contoh tentang bahan digital dalam pendidikan di Malaysia? Di sekolah saya, guru-guru banyak menggunakan aplikasi seperti Google, Classroom, Quiz dan platform pendidikan seperti Terima. Terima kasih kepada semua murid SK Gangsa. Sekolah saya ada menyediakan e-buku dan e-journal untuk membolehkan pelajar membaca atau Selain daripada buku-buku, murid juga boleh mengakses ilmu pengetahuan atau maklumat melalui ruang akses. Secara keseluruhannya, bahan digital telah memperkasakan pendidikan negara dengan memberi peluang yang lebih luas untuk pelajar belajar dengan lebih kreatif, inklusif dan berkesan. Dengan adanya teknologi ini, kita dapat memastikan bahawa pendidikan di Malaysia akan terus maju, relevan dengan perkembangan global dan sedia untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Mari kita terus bersama dalam memperkasakan pendidikan negara dengan melalui bahan digital. Akhir kata dari saya, ilmu dicari di hujung zaman, mencari ilmu tanpa penghujung. Dengan bahan digital sebagai panduan, pendidikan negara terus gemilang. Jangan lupa like dan subscribe daripada kami TVPSS Sekolah Kebangsaan Gangsa. Assalamualaikum dan jumpa lagi.